Bayangkan korang seorang cikgu, tiba-tiba student korang semua hilang. So parents ni pun semua menyalahkan korang, and siap ada yang tuduh korang ni adalah punca anak diorang ni hilang. Itu yang jadi dekat Justin Gandy dalam cerita Weapons. Cerita ni start dengan seramai 17 murid bangun serentak pukul 2.17 pagi, lari keluar rumah, lepas tu hilang tanpa jejak. Disebabkan semua 17 budak ni daripada kelas yang sama, so parents budak-budak yang hilang ni dah mula syak wasangka dekat kelas dia ni. Siap ada yang tuduh lagi guru kelas dia ni lah punca ataupun dalang utama dalam kes budak-budak hilang ni. Apa yang aku suka dekat cerita ni, untuk movie ni dia bukan satu cerita yang dari satu point of view. Movie ni dia akan bawa korang dalam perspektif beberapa watak, satu persatu. Dia macam puzzle lah. Bila semua puzzle ni dah complete, barulah korang akan nampak the whole story. And lagi satu yang aku suka, tone dia yang memang creepy. Lepas tu ada vibe unsettling ataupun benda yang kurang menyenangkan lah. Daripada awal lagi kau dah rasa dah ada something wrong yang tak kena. And yes, untuk cerita ni ada beberapa scene yang agak gore tapi tak terlalu ekstrim. Just nice untuk bagi tension. Cuma untuk pace movie ni dia agak slow, tapi dia bukan jenis draggy. Dia slow sebab kau nak kena masuk dalam perspektif beberapa watak ni. Tapi worth it untuk kau tunggu sampai ending sebab ending dia memang puas hati. Kalau korang suka cerita ataupun movie yang mystery horror, cerita ni korang memang boleh layan dekat HBO Max.